This week on Live at Tengku. Move on boleh tak move on? Aku pun tak heran dah keluar live. Korang pula duk heran. Tinker dulu best. Okay bos, apa tips? I jumpa jodoh insyaAllah. Amin. Sama lah dengan Fakrul. Alamak. Okay, tukar cerita lah. Okay, soalan aku 2026 ni akan lagi best kalau kau sambung ayat tu. Okay. Kalau aku jadi lagi kaya kot. Kaya harta ke kaya? Kaya semua perkara lah. Kaya yang diberkati lah maksudnya. Kaya diberkati ni kaya semua lah. Kesihatan, kewangan, dapat bantu orang. Ya ke kau ni? Ya. Cuba spesifik tu general sangat. General sangat. Aku dapat bawa touring bike. Touring bike apa? Motor touring. Oh, bike. Bike. Oh, motor bukan basikal. Ni luar daripada kebiasaannya lah. Nak touring. Nak tour. Nak tour. Dapat jelajah negara-negara. Okey, kalau tour nak ke mana? Belah Europe kot. Mesti ini. Ada. Apa tak ada pula? Kena. Mungkin dia naik motor atas ferry. Tak ada. Dia ada lah laluan dia. Benda macam mana? Tapi ni 2026 sempat tunggu nak capai untuk next year. Itu sebablah cerita dia kalau. Kau tak aku risau pun. Dia pergi 2026 dia sampai 2027. Kalau you dapat. Kau dah nak kena buat ayat lain. So yang 27 kita buat ayat baru lah. Bestnya kalau balik Malaysia sekarang. Tu. 2026 akan best kalau sambung ayat tu. What? Kani? Hey, cepat. Gurau. Tak best lah gurau macam tu. Tak adalah gurau je lah. Tak best. Potong. Sana. Okey, potong lah. Potong lah. Okey, tanya Hajar cepat. Hajar nak pergi mana? Cut lah nanti. Okey, Hajar sambung. Tahun 2026 akan lagi best kalau saya kurus tiba-tiba. Tiba-tiba tau. Oh, tiba-tiba takut pula kan. Janji saya kurus, Lily dapat adik. Amin. Tapi tunggu kurus dulu. Amin. Kain ni elok sikit. Nampak macam tak seronok. 2026 akan best kalau sambung ayat. Sepanjang aku dah membesar ni, setiap tahun aku harap yang tahun ni aku akan kahwin. Tapi macam lama lagi je. Kata-kata tu satu doa. You kena cakap selalu. Serius. Setiap tahun tau yang cakap. Setiap tahun yang cakap. Tapi dia macam tak, makin lama makin jauh. Nah, so tu lah 2026 akan jadi best kalau aku dah ada wife. Masya-Allah. Amin. Berapa wife? Satu dah. Aku dah dapat satu susah. Ni nak dapat dua tiga. Dah awak banyak-banyak wife. Ya, aku nak marah kan. Kau pula yang marah. Aku dah nak baran lah. Kau wife dia ke? Okay, Lucian macam mana? You hodoh sangat. Hodoh itu. Pusing tak ni? Maaf, saya baru lepas sunat. Bodoh lah. 2026 akan best kalau Bros ada stable relationship. Amin. Yang tu kita amin-aminnya insya-Allah. Siapa-siapa single bolehlah DM Ros Alina. Nanti kita akan letak IG dia. Kriteria dia tak kisahlah. Janganlah tak kisah kan. Jadi stable. Stable. Apa otak dia? Otak dia stable ke? Otak stable. Dah, tadi Ros ada cakap nak lelaki yang bertanggungjawab. Yang penting bukan lelaki orang single dan ada tanggungjawab tu Dunia tak lah. apa dia kata. Dunia tak apa. Saya? Kamu. Sepanjang tahun tu saya ada job dengan Tinker. Selamat tahun baru. Dah tahun baru kan? Happy New Year. So aku nak tanya kau, kita baru hari tu kau tanya azam yang tak tercapai tahun ni, apa azam baru kau? Jangan nak tidur dengan azam ke apa, tu lawa alip. Aku tak dapat tidur dengan Azam pun tahun lepas. Apa azam kau? Aku nak tidur dengan Azam. Kau nak tidur dengan azam? Sound so wrong. Apa ke benda? Kau punya hardest move on. Kenapa kau cakap macam tu? Hardest move on Kena fikir lah. Dia terkejut sangat ni. Aduh, terkejut sangat. Terkejut. Okay, Sebab aku fikir dulu.
hardest move on Kau tengok. Okay. Dia ulang dah terkejut sangat. Lepas tu kau masuk. Aku dia. Selalu kalau kena curang kau susah nak move on. Kalau break sebab orang ketiga dia akan sakit ekstra. Aku kalau sebab orang ketiga aku okey lagi sebab aku dah tahu punca. My hardest move on is bila aku kena love bomb, lepas tu tiba-tiba orang tu hilang. Lepas tu aku macam terpinga-pinga. Digantung kan? Tergantung ah. Aku dah move on lama dah pasal percintaan. Betul. Dia Siapa move on love benda bomb lain. kau? Ya Allah, lindungi Bilqis. Ya Allah, sihatkan Bilqis. Sekejap, aku dah tahu apa aku punya hardest move on untuk 2025. My braces. I've been wearing it for 10 years or more. Lama gila. Ya, sebab aku dah kena buka. Tapi aku tak nak buka. Setiap kali doktor suruh buka, aku terbayang, ni kalau tak ada ni mesti buruk. Orang mesti dah tak cakap aku cute. Hardest move on kan? Bini siapa call? Bini aku kau. Baby. Angkatlah dulu bini kau. Angkatlah bini kau call. Aduh, ni dia hadis ni. You jangan ganggu dia, okay? Okay, hardest move on aku kalau kita pergi bercuti, lepas tu kita nak balik pergi kerja. Kita nak back to reality tu agak berat lah. Betul juga weh. Selalu kan kalau tengah healing apa, macam aku dah suka tempat tu, aku cakap best je kan. Ni pun macam aduh aku nak kena back to reality. Itulah hardest move on. Macam konsert juga Macam konsert. Sani ke yang? Ya saya. hardest move on moment. Semua bol. Hardest move on moment. Biar aku fikir sekejap 5 minit. Nampak? Kena Soalan fikir. deep sangat. Sebab benda ni orang kena fikir. Benda okay? Kau jawab. Aku susah nak move on dengan tingkah lama lah. Itu netizen punya hardest move on sampai ke lah ni. Oh, dulu aku pernah ada suka perempuan. Takkan lelaki kan? Yelah. Suka perempuan. Sebelum tu aku memang buruk lah. Aku pun kalau aku je perempuan tu, aku tak suka aku lah. Tiba-tiba dia suka aku. Tapi dalam masa yang sama, kawan baik aku suka dia. Oh, itu memang drama time sekolah. Kan? Lepas tu? Sebenarnya tu tak adalah hardest sangat move on. Apa yang move on? Kau ni Mungkin kan lah. takut. Mungkin kawan kau lah yang move on. Bukan aku punya kau hardest. gila. Kau, aku tak nak satu frame dengan kau. Nanti tengok kembar aku. Before after. Anjing. Before after. Kau kat spek. Kau lagi gemuk lah. Memang lah. Tapi Of course lah. apa cerita sekarang ni? Okay, 2026 akan best kalau semua orang naik gaji. Amin. Semoga. Tapi apa pun, semoga good luck untuk tahun baru ini. Semoga apa benda yang anda hajati akan tercapai. Yang pastinya, jangan lupa untuk saksikan Tinker Studio punya produk tahun ini. Kita ada banyak live. Yang pastinya, kalau diorang kena bagi saya job banyak-banyak sikit. Saya nak bergandingan dengan Amir. Amir, kau Amir ke Amir? Ali lah. Aku nama budak pun dah kat sini. Masuklah. Tak record kau lah. Kita lupakan yang lama lah. Siapa fitnah kau? Baik kau clearkan bila orang tanya. Tengok. Don't make assumption which I don't know. I don't understand what happened. Terselek. Tak ikut Oji Salah. tak masuk. Salah, Oji dah tak masuk. Bukan tak include. Sekejap, kenapa yang korang duk marah diorang? Move on boleh tak move on? Aku pun tak heran dah keluar live. Korang pula duk heran. Sekarang ni Haikal keluar sofa live je. Yeah. Sabtu Ahad. Kau tengok dah situ. Pukul berapa? Sabtu 4.30, Ahad 8.50 malam. Kalau nak tengok siapa di sofa Mu'alim Muda. Tapi dekat belakang. Tapi untuk minggu ni, Sabtu saya tak ada sebab Ros dah lock orang lain. Sabtu Ahad ni lah. Yang tu dia ada sebab ada payment lah. Yang ni tak ada payment. Tak juga. Tempat ni lah juga membuatkan kita banyak payment dulu. Betul. Kan? Macam Alia pergi Spain. Sebab lah macam saya pergi Singapura. Untung lah kita orang gelenggung ke. 2026 akan best kalau I jumpa jodoh insyaAllah. Amin. Sama lah dengan Fakrul. Alamak. Tak nak. Aku Baik tukar. tukar kita nak dengan Fakrul tadi. Tahniah. Azam berjumpa. You paraphrase lah ayat you. Dia tak sama. Okay, 2026 akan best kalau masuk yang tadi tu. diamlah. 2026 akan best kalau bertemu jodoh dan bukan Fakrul lah. InsyaAllah. Amin. Tapi you cakap jodoh yang baik. Kalau dia yang terbaik untuk you? Tak. I tak nak industri ni. Tak nak industri ni. Ya. Mungkin lawyer. Amin lah lawyer. Doktor. Scammer. Scammer? Saya? Kalau scammer, skufu ni. Kau diam. Ali, 2025 akan best kalau... 2026. Sorry. 2026 akan best kalau... Fakrul dengan dia bersama. Kenapa? Rasa bersalah nak aminkan. Tak, kau
Kau. Aku bila orang sekeliling aku bahagia. Nampak? Konsep. Semua dapat naik gaji aku. Wih. Amin. Ya Allah. Walaupun aku buat bajet, aku tahu semua tak naik gaji. Tapi aku macam doa je. Yang penting doa. Okey. Betul lah. 2020 akan best kalau I kurus, tiba. Ni dapat adik. kami dapat adik next year. Oh my god, lajunya. Rami dah boleh kerja, boleh tolong. Wih, laju betul. Boleh tolong I. Upgrade kereta, gaji pun upgrade, rumah upgrade semua. I nak upgrade semua. Okay, Mat. Kuat lama nak. Apa? Ikut masing-masing Ahmad. Akan best kalau cepat. Cepat berlalu lah. Kau lain Ahmad. Cepat Tu aku takut. Takut lah, Mat. Takut lah. Betul lah kak. Apa lah. Macam kau nak berlalu kau nak ke 2027. Aku nak cepat. Kau nak 2027. Supaya Nanti 2027 nak cepat ke 2028. Kau nak anak kau dah kerja supaya boleh sara dia pula. Dia boleh bencin lah. Tak payah dia bencin lagi. Yelah, betul kak. Boleh apa? Boleh lah. Dah apa tanya aku jawab lah. Banyak tanya pula. Aku jenis susah agak lah move on. Tapi kalau orang susah agak lah. Tapi lagi susah move on kalau Boleh lah. panjang muka Dimah je. Okay, move on susah lah satu. Kalau orang kalau dah betul-betul sayang lah. Tapi tak nak cerita pasal tu. Aku cerita aku nak cerita. Sabarlah. Aku lebih kepada jenis yang suka treasure moment kot. So bila moment tu dah lalu susah nak move on lah. Pada orang kata apa? Post-trip depression. Ya. Post-trip depression. Pergi luar negara lah basically. Aku tahu Kalau mana? Indonesia. Singapore. Thailand. Singapore tak sangat. Singapore tak apa sangat. 4 kot negara kot. Yo. Thailand, Indonesia, Singapore, Johor. Johor. Bila dah kat sana tu kita dah adapt dengan culture kat sana, dah tengok orang kat sana, dah cakap orang sana. So bila kat Malaysia dia dah rasa macam lain balik. So dia susah nak adapt, susah nak move on lah. Hardest adalah first time aku pergi festival music kot. Festival Malaysia dengan festival Indonesia sangatlah lain. Crowd dia lain. Crowd Malaysia lagi best. Festival Indonesia ada Ferris wheel. Massive Di Massive. Dia besar. Besar gila. Ya, saya tak ada besar gila. Lain lah. Satu lagi, aku pergi Bandung. Area situ Patenggang. Banyak cerita dia. Jangan cakap orang. Kau berapa kali keluar? Fana. Hardest move on moment. Sorry, I senang move on. Sekali you buat baik. Relax. Kau pasal relationship semata. Wow. Pro player tau. Ni Pilates. Baru pergi Pilates malam. Tak boleh move on. Tak boleh move on. Tak, sebab dulu I macam Pilates apa ni. Tapi macam dia dah pergi macam wow, best sebenarnya. Hilang sikit belakang semua. So macam korang-korang yang sikit belakang tu boleh lagi Pilates. Wah. Semata. Tak ada momen yang okay, masa zaman SPM dulu. Berapa tahun? 2005 tak lahir lagi. 2005 tak lahir? Okay, tukar cerita lah. Okay, dulu masa start kerja, I suka Adi Putra. Datuk Adi Putra. Kau jumpa dia macam Crush lah. Tak boleh nak berkata-kata sebab terlalu handsome. Zaman kat gangster Zaman kat Jai. Lepas tu, masa my birthday, best friend I, dia bawa Adi Putra datang untuk surprise pegangkan kek. Masa tu I dah macam, ya Allah. Sumpah dah Daffy bawakan. Siapa kawan je yang boleh panggil Adi Putra macam tu je? Datang pakai baju jaket colour merah, dia bawa. Ingat lagi baju apa tau? Telah susah nak move on. Belum move on lagi. Betul lah. Ni memang hardest singing show lah. Masa dia pegang kek tu dia macam birthday tu dia macam tak boleh bercakap dah. Ya. Macam tu je. Yang tu dalam hati ke dalam depan muka. So sampai sekarang kalau jumpa dia macam tak jumpa sebab I macam malu. Tak suka lelaki orang. Dah lah, tak payah busy lah Tahun 2026 akan jadi tahun yang terbaik kalau Ali Imran akan pergi ke gym. Sebab saya dah lama tangguh hasrat untuk pergi ke gym. So we'll see. Just nak nampak healthy, masculine, manly lagi lah. Inspirasi Ariel. Nak kata Zul Arifi tu melampau sangat Mungkin ala-ala tak tahu sangat artis lelaki. Just smile tengah-tengah lah macam. Just smile siapa weh? Bukan just smile, just tengah-tengah. Oh. In the middle. Okay, ni before.
Oh, FIFA. Nanti kan transition hujung tahun 2026. 2026 akan jadi tahun yang terbaik kalau MU menang EPL. Ini benda dah rasmi weh. Okay, kenapa? Sebab aku punya MU kan. Kalau hang diberikan peluang lah untuk coaching MU, apa yang first thing hang akan ubah? Kita salah benda tu sistem ke? Tak tahu ada yang tak okey kot. Tactical lain lah. Beli player baru lah. Tactical. Macam tahu aja aku. 2026 akan jadi tahun yang paling terbaik dalam hidup kalian kalau Jangan nak kalian. Semua orang spread love not hate. Betul lah. Aku rasa macam semua orang sekarang terlalu negatif. Kita kena sentiasa positif. So it's time for us to spread love. Semua senyap kot. Banyak saya cakap. Semua senyap. Semua santai, relax je. Aku tak pernah wish benda yang best pun. I wish everyone Janganlah spread hate. Tak, aku tak spread hate. Aku just don't give a Kita scrap. Tahun 2026 akan lagi best untuk aku kalau aku ada banyak duit, work hard untuk dapat extra income. Dia aku tak fikir seorang lain sangat. Dia motor persediaan aku je. Tak terkesan sangat kan dengan apa-apa benda. Yes, sebab aku buat hal aku sendiri. Mesti lah. Engkau? Oh aku? Kalau aku bersyukur. Weh. Itu je. Itu je. Cukup lah, kau nak banyak lagi ke? Kau tak bersyukur? Syukur tu nama lelaki yang aku tak berapa suka. Kan aku cakap spread love. Aku kena spread syukur. Yelah, aku kenalah spread rasa bersyukur tu. Kadang ada yang tamak nak semua benda. Tapi kita kan manusia, tak boleh dapat semua benda. Tahun 2026 akan jadi lagi best kalau sambung ayat aku. Kalau kehidupan jadi tenang, tak ada masalah diselesaikan dengan cepat, tak ada permusuhan di antara rakan-rakan, dengki, berdengki, hasad dengki, ukhuwah yang kuat. Alhamdulillah. Dan yang paling best sekali, kalau dapat gaji naik lah. Amin. Kesihatan weh, kesihatan kau lupa. Kesihatan, okey. Kalau kesihatan pula, mestilah nak bertambah sihat, cergas, otak cerdas, dihindari penyakit-penyakit yang kronik lah. Weh, amin. Okay, amin. Kroni penyakit pun kroni ke? Bukan penyakit kronik. Kronik. Aku cakap kronik. Kroni buat apa? Kau buat lagi. Kau buat lawak. Macam tu. Kurus, sihat, kaya, bahagia, seksi. Tu je lah kot. Tapi yang paling Mona ni idam-idamkan? Oh yang semua. seksi tu? Seksi? Seksi tak nak lah. Seksi. Boleh lah. InsyaAllah. Okay, masa SPM okay. Okay, masa SPM kan kita kena buat dua karangan. I suka buat karangan tu dulu. So satu lagi tu ingat tak cukup masa. So macam masa tu dramatik sikit lah. Macam nak turun bawah, tak ada guna handphone Dia kot. tengah SPM ni? Tengah SPM ni. Tapi tak, ingat kena turun bawah. Nak call Madia nak cakap sorry. Drama lah. Daripada dulu dah Okay. Tapi Alhamdulillah I tak buat benda bodoh tu. So I macam terus buat ni. Dua-dua dapat A1. A1 lah. Tak, kita tahu ayam A1 je. Ya. Tapi I tak dah tua sangat guys. Tak apa semestinya pasal orang. Betul. Aku berhenti matric so. Oh my god, kenapa? Sebab aku memang cita-cita aku mostly memang nak jadi computer scientist. IT stuff lah. Aku memang minat gila benda tu. So macam bila aku kat matric, aku rasa stress yang kawan-kawan aku dapat asasi. So aku tak dapat asasi. So macam aku berhenti lah matric sebab aku tak boleh handle the pressure. Almost 1 sem lah. Dekat Budak matric. Aku tak tahu nak pergi mana. So aku sambung je lah diploma film. Dekat industri sekarang ni macam accidental gila lah sebenarnya. Lepas tu menyesal lah masa kau berhenti tu? Dia menyesal sebenarnya. Bila aku lepak dengan member aku kan, member aku semua kerja IT stuff kan. So aku rasa macam aku patut kerja macam diorang tu. Kau insecure lah. Patutnya kau rasa kau kat situ tapi kau tak ada kat situ. Minat boleh berubah tapi talent tu stay. Hardest move on. Either person. Hardest move on. Hardest. Yes. Ada singing show. Apa yang Puan nak mahu? Tak, Puan tengah fikir. Kan soalan susah. Hardest. Okay, move on. Dah hardest, move on. Tak ada, pada aku moving on is an enjoyable process. So kalau kau hardest nak move on tu meaning macam kau orang lah, tinker dulu best. Okay bos, apa tips move on?
Apa tips move on? Don't be too attached lah. Macam mana tak jadi tu attach? Ini soalan-soalan orang tua. Sebab orang tua dia akan jadi hoarder, dia akan jadi nostalgic, dia akan simpan seorang. Contoh. Kita move on kan, kita muda kan. So macam touch and go. Tapi denial boleh tak? Ini touch and go, tak cakap okay, best time ni, but dah tak best, move on lah. Itu je, simple je. Kenapa nak jadi hard? Yang hard 2026 akan best kalau sambung ayat. Kalau threads tak wujud. Ui, apa? Sebab threads terlalu toxic. Tak, dia ada yang macam kata-kata semangat tu semua, tapi dia lebih kepada penyebaran fitnah satulah. Rage bait banyak. Lepas tu ada pok-pok terpaling tu aku rasa. Ya, yang ni nak buat konsert ke apa? Aku punya 2026 lebih baik kalau benda ni senyap. Semua benda, bukannya dia melibatkan satu posting. Dia setiap benda diorang suka ambil dan bawa ke dalam threads untuk ditoksikkan lagi. Kau cakap pasal video aku ke ni? Tu aku macam Dia salah satu tu video. Post intent. Dia salah satu tu video kau lah, obviously, sebab benda tu tak habis-habis. Dia macam satu je tak apa, tapi orang ni ambil sebab dia orang nakkan engagement tu. Fakrul Yaman. Tak baik kan sebenarnya kita membesar-besarkan perkara itu. Lepas tu itu satu video kau. Video aku dengan Fakrul yang pasal kahwin tak nak bawa budak. Lepas tu macam segala isu-isu artis ke apa ke semuanya kat thread sekarang. Kan? So aku jadi semak. Dulu itu tempat aku punya motivational quotes yang aku ambil daripada threads. Tapi aku perasan thread dia akan ikut algoritma kau juga. Kadang aku tengok muka aku balik, aku dah taklah not interested. Not interested dengan muka sendiri. Video kau. Taklah video-video benda-benda toksik lah. Macam orang cakap pasal perceraian artis mana-mana. Aku sebenarnya tak minat benda-benda tu. So aku akan letak not interested. So dia dah tak keluar dah. Menarik tu tips yang bagus. Betul. Ilmiah juga thinker ni. Alhamdulillah. Tu satu, aku tak rajin nak buat benda lah tu. So aku scroll down je. Tapi sakit hati lah. Sakit hati. Lepas tu lagi satu, Malaysian, be original. Tak payah ambil lawak-lawak orang luar ke lawak-lawak yang dah dipakai. Kau letak lawak tu dekat dalam threads. Conclusionnya, kalau tak ada benda baik nak cakap, diam je. Tak, aku tak faham kenapa. Bukan pasal video kita je lah yang nak ambil benda-benda viral ke apa ke untuk menambah minyak ke dalam api yang sedang betul lah. Tapi adakah salah kita? Contoh video kita viral, adakah salah kita sebab kita juga yang post? Kita post untuk kat tempat kita. So diorang curi lah? Diorang curi lah tu. Diorang curi. Copyright issue lah ni? Ya. Legally wrong lah diorang. Legally memang wrong. Dah diorang tunjuk muka kita semua. Lepas tu memburukkan kita. Kalau ikutkan kita boleh saman sebab diorang ambil muka kita tanpa kebenaran. Ambil kita punya konten. Tanpa konsen. Tak apalah, kita doa je lah baik-baik untuk orang lain. Amin. Itu in general, but for me, tak payahlah setiap bulan, setiap 3-4 bulan pergi konsert. Sebab aku perlukan something that I look forward to. Itu je lah, konsert-konsert lah. Last konsert aku memang, kalau kau spread hate dekat social media tu, dia macam, penatnya. Alah, kita kena faham yang semua orang miserable. Sebab tu mereka nak cari outlet untuk lepaskan geram. Sebab kalau kau adalah manusia yang pandai regulate emotion, kau takkan buat pun benda macam tu. Faham tak? 2026 semua kena pandai regulate emosi. Tak kira lelaki ke perempuan. Sebab kan ada orang cakap kata lelaki ni kuat pendam. Dia tak boleh nak nangis sebab dia dari kecil tak belajar regulate emotion. Tak apa, kecil-kecil dah besar ni make sure pandai regulate. So orang-orang sekeliling tak terpalit dengan feeling kau seorang. Faham tak? Jangan rasa diri kau betul. Kita semua kena santai. Nangis tak maksudnya kita lemah. Tu je aku nak cakap. Regulate lah emosi tu. Biar kau, lepas kau dah regulate emosi tu, kau mesti akan lega dan kau akan move on je dengan life kau. Yeah. Wow.